Lah, kenapa cuci? Tak apalah. Dah, kalau tak cuci, siapa nak cuci? Kita orang cuci. Nak jadi lelaki yang tidak guna. Orang nak tolong masak kan? Saya yang nak tolong makan je. Baik kan? Sampai tu boleh bersenam juga. I tengok buat my calf raise. Boleh buat squat. Di mana ada kemampuan, di situ ada Jalan. Bella Sila. Wow, hebat lah. Dia cuci ya dari tadi rupanya. Sorry tak tolong. Dia buat kerja pun susah kot. Green flag betul. Orang kata bukan green flag, green forest. Forest? Not green forest, it's just common sense. Orang cakap, dah lah handsome, rajin pula tu, ya Allah. Kalau yang rajin, Bella Sila dia lah. Rajin on steroids. Bibir Bella kenapa kering? Sini sangat sejuk. Ya. Kita berdua pakai sweater KCA, kedai cincin Ampang. Tadi pun pakai lip balm. Bibir dia kering kan? Ini pun pakai lip balm. Tapi saya tak pakai lip balm yang ada colour-colour ya. Saya pakai lip balm biasa. Yang transparent ni. Kalau tak, Kalau perkataannya salah pakai naskah. Dia akan, what's the word yang salah? mana? Bibi akan Merekah. merekah. Bukan retak. Bella kenapa tak jalan-jalan kat sana? Kan sudah jalan 3 jam hari tu. 3 jam. 6 hours. 6 hours. 6 jam ya saya kena drive. 3 jam ke lokasi tu. Tisu. Nah. Today cannot. Sekali ada lah. Apa? Ni cili ni nak apa? From here to Zurich town? 3 hours. No. Because Zurich is in between the location we visited. So 1.5 hours. So it should be about 1.5 to 2 hours. Yeah, now it's between. I think now we are in the middle. It's okay, I can drive. That day, that one is far. At least if I drive, I can exercise. He very expert now. Not Lain kali siapa nak datang New Zealand hire driver, sini ada. supir kepada Bella Sila. You faham tak? Supir itu apa? Faham. Wah, sama ni seorang yang tak tahu supir itu apa. Cili ni nak mana? Sudah, anak clean, anak potong. Go. Kepada yang komen sampai bila nak buat foyer. Sekarang ni saya kat sini bukan buat foyer, saya kerja. Ada makeup artist saya, ada PA saya, ada hairstylist saya, ada kru-kru yang tak bangun lagi. So pada yang komen tu, Tak, kenapa nak layan? I clean this. Go. bukan, kenalah sekali-sekala. Tak pernah layan tapi kena cakap juga. Tak boleh. How do I throw the rubbish? Where do I discard it? No, later we will fix it. Later they will combine everything. Yeah, everything. And then we bring up. I'll put all this one in front. No, it's not dry yet. Yeah, it's not dry yet. It's okay. You think what? Put here suddenly it will dry. It's is it? okay. You can shout air, you go. You nak pergi jogging kan? Go. Tak, I kena makan. Your Air tangan you dulu, mana boleh? Your breakfast is here. Katanya lepas you jogging. No, I makan sikit and then I jog. Sebab cahaya matahari tak naik pun lagi, nak jogging macam mana? Okay. Makan. Baiklah. Amin. Wow. Ni dah macam makanan Jepun dah. Macam ni. This is the spoon. Selamat pagi. Maaf ya, nasi tu tak sempurna. You buat terus jadi sempurna. Makan kenapa? You apa? Duduk je. Saya dah makan. Tengok. Mana dia dah makan? Tengok kamu kenyang. Yeah. Ni please makan atau tak nak makan? Hai. Tak nak makan. Mak.
Kita ni chili oil dah habis, so ya. Tak apa. Lima bintang. Wah, saya tak cuba lagi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nasi dia lembik. Kurang garam. Ha? Kurang garam. Mana dia? Dia tak banyak garam. Kolesterol naik cepat mati. Macam mana dulu cakap sedap kalau kurang garam? Engkau tu baby jaga hati je ke? Tak. Tapi sebab kita kena kurangkan garam dalam makanan. Saya dah buat posting dah dekat Instagram saya. Saya adalah Duta KKM. Kurangkan garam, Kementerian Kesihatan. kurangkan gula. Ya. Habis malam minum air apa? Masa makan malam. Kok. Macam mana ni Duta KKM mana boleh minum air kok? Boleh je cuma perlu berpatutan. Tapi kalau korang rasa, Dan minum setengah je kan? Misalnya kalau korang rasa you makan dengan ikan bilis orang semua cakap macam tu. Nah. Tak ada kurang rasa tak? Like, apa you expect? Apa ni kita makan dekat restoran 5 bintang? Yang dia buat makanan tu dekat belakang tu 2 jam. Rasa sedap lah. Tak tahu apa yang kurang garam. Kurang garam tak? I dah terbiasa makan makanan sihat tu. Tak semua garam. Really? Sedap ke? Syukur ada makanan betul. Patut bersyukur. Kalau tak, pagi makan apa? Makan roti dengan Nutella. Pisang. Sekarang pukul 7.30. Tapi gelap. Sini memang dia gelap awal dan nak terang lambat. So you akan start lari pukul apa? Bila dah start terang, I do my strength workout first. Okay. Untuk 30 minutes and after that, dah turun lari. Wow. Nak lari berapa lama? Dah, 8 km. 8 km, 30 minit, 35 minit. Cerita you best. The Great Floating. Apa? The Great Floating. Sedang tu? No, dia menyusahkan bencana. Sejuk-sejuk pun nak lari 8 km. So guys, memang sangat sejuk. Bila tak join jogging, ada join 2 kali. Okay. 2 kali? 2 kan? Ke sekali je? Sekejap, I nak tengah cuba ingat sekali je. Tak tu dia tengok saya. Ya Allah, siapa yang potong cili lagi ni? Ya Allah, pagi-pagi. Masya Allah, tengok ni. Nak makan dengan nasi goreng. Saya duduk sana. Dia orang nak buat, dia terpaksa potong cili. Sebab dia tahu
Yang ni versi sadik yang tak pedas. Tak apa. It's okay. Apa yang lah? Sebab air pemasin. Jadi pada air. Tapi dah ada ikan bilis tu okey lah. Untuk manis dengan pemasin. Bella pemasin dan pemanis. So dua-dua bahaya. Kadang-kadang kalau Bella masak telur dadah kat rumah, ayah akan takut. So kan selalu bagi orang rasa macam ni. Sebab Bella pemasin orangnya. Pemasin. Ya pun. So we don't Selalu yes. Selalunya pemasin ni orangnya penyayang. So Mi penyayang, I pun penyayang. Itu I kurang penyayang sebab I tak suka makan masin. Ya kot. Garangnya ni you punya. Kat saya. Semua gelap. Korang tahu tak, Bella ni setiap hari gelak dengan Ivy kat sini. Allah. Saya rasa macam masih bersambung MLS tu. Nak. Belum tak boleh minum banyak sangat sebelum hari. Ni kalau minum apa? Miok memang habis terkeluar semua sambil lari. Ya. Okay, sedap. Sambal apa? Oh, Apa tak makan? Selalu kalau bila masak kat selera nak makan. Selalu macam tu. Ni selera. banti kosong. Tapi sakit kan ni? Sakit? Memang nampak sakit lah. Tapi kalau makan? Sama pedas tu? Sambung. Cuma dah lah buat cerita tu. Itulah, korang ni memang We are good combination. Oh my god. That's why we team. But we don't have Didi only. Kalau Oh. Didi, Kalau try a Didi trio. korang bertiga pergi masuk hospital. ada cili potong tu letak lagi sambal. Kan? Sambal Tak especially me. No, yesterday I ate that. Memang I salahkan tu lah. Kenapa pagi tadi macam Ya. banyak bazir masa. Dia sangat sedap masalahnya. It's like addictive yet delicious. Thank you. Bagi saya gift. Kita apa ni? Gila kan. Banjir. Oh, this is the latest one. Yeah, the latest The Korean. one. Yeah. Bukan sangat banjir, dah macam senang. Dah start ke cerita ni? Dah. Kat mana? Dia episod Let's spin now. Left. Okay, dia nak buka sekarang. Nak tengok sebab dia tengah tutup lah dulu. Nak download. Ha. Sebab Bella akan memaksa saya untuk tengok nanti. Ya. Dia ada azam setiap tahun kena tengok satu. Kalau dah tengok. Ni nak tengok. Oh, thank you for the gift. Rambut Bella. Sorry, memang tak bersiap lagi tu rambut saya macam ni. Hari ni apa jadual kita dengan KCA? Hari ni kita ada content shoot with KCA. Last shoot. Kita akan check out dulu daripada sini. Yes, and then ni pun saya pakai Sepuluh. KCA punya. Dan ni pun KCA. Wow. Sampai ke tidur you pakai KCA punya Yes. apa? Thank you bagi gift. Sebab Bracelet. kalau saya buat live dekat TikTok saya Sadik mungkin tak dapat gift. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah main TikTok. Itulah pelik tu. Tak boleh. Jadi politik tidak boleh menerima. Tak boleh menerima tapi you boleh memberi. I tak pernah. Cuba you bagi gift kat I sekarang. Buat apa nak kasi gift on TikTok untuk jadi tatapan umum. Kenapa? Awak ke? Lawa sebab I je faham. Mungkin Baby tengah tengok K-drama ke sekarang ni? Sekadar ingin tahu. kamu sudah tahu jawapan tersebut, tetapi kamu ingin tanya saya supaya saya jawab secara umum. Mengapa?
Kalau sudah tahu jawapan, simpanlah jawapan tersebut. Kita patut merancakkan industri hiburan di Malaysia. Orang cakap seorang lurus, seorang lawak. Siapa yang lurus tu? YB kan? Jangan marah YB, nampak? Semua orang cakap jangan marah. Tak marah lah. Tak tahu, mungkin sebab saya cakap macam ni. Okay, orang just nak tahu cerita apa. Apa tajuk dia? Cuba teka K-drama apa yang ada Lee Min Ho. Okay, sebenarnya dalam K-drama tu yang kita tengok sekarang ni, dia ada Cho Yun Sang. Ada. Itu bukan nama dia, itu nama watak. Yelah, tengah cakap. Oh, itu bukan nama sebenar dia. Bukan. Tu okay, ada Kim Tan, Che Yun Sang. Siapa yang bad boy tu? Cho Yong Do. Baru kahwin semalam. Baru kahwin semalam. Tengok. Dia beritahu saya yang Cho Yong Do ni kahwin semalam ni, macam itu adalah berita tergempar kat Malaysia ya. Saya tengah bicarakan soal berita tergempar, isu-isu semasa dengan ekonomis. Dia cakap, ni sudah kahwin. Ya Allah. Bagaikan itu berita terpenting sekali. Semua orang tahu lah cerita apa, Mak. Semua tahu. Semua komen. Bukan The S lah. Yelah. Dia ada dua Bukan. tajuk. The Hair and The Inheritors. Dia The Inheritors. Same. Ada kat tempat lain tajuk dia tu, ada kat Suka hati je tempat lain. Apa kat Malaysia nama lain, Indonesia nama lain, Singapura nama lain. siapa yang handsome, YB ke Min Ho? Min Ho lah. Mestilah YB. Patut tengok reaksi Bella bila Lee Min Ho buat move-move yang kalau dilakukan di dalam Malaysia ya, besar kemungkinan orang tu akan kena charge sexual assault. Tapi Bella bila dia lelaki handsome yang buat, dia terus macam patut tengok muka dia tu, ekspresi tu priceless. YB bertenang, YB itulah. Tak boleh bertenang, Parlimen belum bersidang. Parlimen bersidang pada akhir bulan Januari. Siapa tu YB pun handsome. Memang betul pun ni handsome. Yes, Kim Mo Bin dah kahwin. Congrats. Kim Mo Bin, oh itu nama betul. Kim Mo Bin lah. Kim Mo Bin. Kim Mo-bin. Cak Sam nama dia Pak Shin Hye. YB pun dah macam Min Ho. Oh, yang lain dia memang tak pernah tengok K-drama. Soalan tanya, YB pernah tengok tak Queen of Tears? Tengok muka dia. Dia tak pernah tengok satu pun, guys. Minta Sonata semua tak lah. Minta Sonata bukan lama punya. Adalah. The Legend tu ya. Itu yang permulaan kepada industri rancaknya. Saya belajar tentang sejarah permulaan K-drama dan K-pop. Itu saya tahu. Daripada tahun 1980, 1990 apa kerajaan dia lakukan untuk merancakkan, bagaimana proses perancangan daripada peringkat akar umbi, first breakthrough, bagaimana dia ekspor kepada negara-negara luar. Itu semua saya belajar. Orang cakap sebab tu lah YB bijak, sebab YB tak tengok TV. Itulah kita yang tengok TV ni mungkin. Kita belajarlah sejarah di sebalik kejayaan negara-negara lain. Sekarang K-drama, K-pop, K-culture merupakan salah satu ekspor paling berjaya Korea Selatan ke dunia luar. Dia bukan setakat meningkatkan soal kewangan negara, tetapi soft power. Soft power ni sangat penting. Contoh, kalau Presiden Korea Selatan nak jumpa Donald Trump, besar kemungkinan agak sukar. Tetapi kalau kata ada salah seorang artis daripada Korea sangat terkenal dan dihormati, disegani oleh rakyat Amerika Syarikat, ingin jumpa, boleh. Contoh, Portugal Prime Minister, the Portuguese President atau Prime Minister nak berjumpa dengan Donald Trump, susah. Tapi bila Cristiano Ronaldo dapat berjumpa, dia memudah carakan prosesnya. It shows that soft power ni sangat kuat dan sangat penting. Sebab tu kalau kat China pada hari ni, dia cuba nak catch up dalam bab ni. Sebab tu China dah mula keluarkan micro drama. Micro drama, you should look it up. Dia bukan tempoh 30 minit atau sejam, dia 2 minit bagi satu episod. So dia ada 9 episodes, 18 minutes, 2 minit kerana kita hidup dalam dunia TikTok, short video, short attention span. Saya dah cadangkan supaya Bella buat, tapi yelah, siapa nak dengar cadangan dan nasihat saya kan? Boleh. Saya seronok sebab korang ke 17,000 yang tak tengok ni. Kita macam dalam kelas sejarah kan. So memperkenalkan ni cikgu sejarah saya, YB Said Saddiq. Yes, cikgu sejarah.
Thank you for sharing, YB. Semua cakap. Sebenarnya dia sentiasa macam ni kan. Dalam kereta, selama 3 jam kita boleh bercakap-cakap je dalam kereta. Tapi Ya ke? saya lebih kepada mendengar lah. Ya ke? Ada patuh. I ada thank you. I ada video yang menunjukkan you sedang bercakap dalam mimpi you lah. Ayah tak usah bahasa balik. So lain kali kalau dia nak kenakan saya ada banyak video-video yang boleh kita keluarkan. Siapa nak tengok patuh? Part tu May ada sekali. GMA. May sebagai saksi. I diam-diam sambil drive record. Cikgu sejarah kadang-kadang lawak. Yelah ni lah cikgu sejarah. Sejarah ni penting ya. It is one of the most important subjects because those who do not learn history will be condemned to repeat it. Siapa kata benda tu? Look it up. Those who do not learn history are condemned to repeat it. Start dengan G. Ya, SPM memang subjek yang saya paling minat adalah sejarah. A+ ya. Okay, tiba-tiba bangga kejap. Betul, Jok Satayana. Ada orang jawab betul. Saya sangat bangga. Kasih mini love macam you boleh kasih love kat pengikut lah. Dia jawapan betul. Not easy to find that name. Winston Churchill lain. Winston Churchill salah satu quote paling terkenal dia adalah, dan saya selalu katakan benda ni kat Bella sebab yelah dia kadang-kadang cepat terpengaruh dengan kritikan-kritikan berluar. If you stop at every dog which barks, you'll never reach your destination. Itu Winston Churchill. Sebab itu kadang-kadang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kalau seseorang itu berhenti bagi setiap anjing yang menyalak, seseorang itu tidak akan mencapai destinasinya. Faham cikgu? Ni kalau cikgu ni yang mengajar dalam kelas saya, memang saya tak ponteng kelas ni. So you datang kelas sebab nak tengok muka ke tak nak belajar cikgu tu? Dua-dua sekali. Kenapa kita kena pilih satu kalau dapat dua-dua? Tanya soalan tak faham. Tak boleh jawab. Tak, bila cikgu tanya macam tak faham, boleh? Cikgu boleh ulang sekali? Boleh ulang sekali? Atau cikgu ada buat tuition tak? Macam tu. Ada buat extra class tak? Macam tu. Sanggup bayar tuition extra. Tak apa. Saya sanggup bekerja untuk bayar kelas tambahan cikgu. Ke cikgu nak bagi kelas percuma? Hidup dalam dunia fantasi mana lah ni? Semua orang gelak. Morning. Morning. Tengok matahari. Tengok nampak luar sebab dia kabur. Foggy. Malam pun bila I lari when I was running, it was particularly foggy in contrast to the other days. Like you can't see, you know. Yeah, it's beautiful. Kenapa? Nangis. Nangis. Tak faham lagi lah kenapa nangis. Pukul berapa? 7.42. Penat ketawa kan? Korang pun ketawa tadi. Pukul 7.42. Tak terang-terang macam mana saya nak? Bila next PRU? Itu adalah ketetapan yang Maklumat Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong. Oh, dia bukan memang macam bola tu. Memang tetap. Kan bola? Tak. Sebab Malaysia belum lagi adakan undang-undang yang menetapkan had penggal. So secara tradisinya dia perlu diadakan 5 tahun sekali. Tetapi Perdana Menteri ada bidang kuasa dan kelonggaran untuk mengawalkan. So kalau tiba-tiba dia rasa populariti tinggi, kalau dia nak panggil PRU esok pun boleh. Tapi perlu dapat kebenaran dan pengesahan daripada Duli Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kerana salah satu kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong, maksudnya walaupun Parlimen mencadangkan pun, kita tetap perlu ikut ketetapan YDP adalah bila boleh bubar Parlimen. Faham? Tak, saya tak menyesal. Orang tanya, menyesal bila tanya jawapan panjang. Taklah saya suka sebab saya tak faham sangat. Tak apa, YB. Kita bersetia. Kita setia bersama YB. Macam misalnya, now we know. Nampak? Semua cakap now we know. Ha? Tapi tradisinya 5 years lah. But if they want to call it tomorrow pun boleh. Ya. Sebab Malaysia kita ikut sistem Westminster, mengadaptasi demokrasi negara UK.
Kita tidak ikut sistem presidential seperti di Amerika Syarikat. Atau ada juga di negara-negara lain memang dia tetapkan 5 tahun selepas pilihan raya yang sudah berlaku. But not Malaysia lah. Info terbaik. YB jam tangan jenama apa? Ni Gamin. Dia beritahu saya bahawa saya mendapat tidur yang mencukupi, Alhamdulillah. Kerana bila di Malaysia jarang dapat tidur mencukupi. Sebab banyak kerja. Banyak kerja. Ni pun saya dah tak sabar nak balik ke Malaysia sebab banyak sangat checklist yang perlu kita selesaikan. Bella pun ada nak pergi ke Brunei. Lepas tu ada end of the year show dekat Johor. Datanglah ramai-ramai, okey. Dekat Sunway Box Iskandar. Ada Bella, ada Jacqueline Victor. So yeah. Oh, cuba nyanyi lagu yang you nyanyi lagu Jacqueline Victor. It was so good. Saya tak tahu korang dah tengok ke tak. Siapa yang hantar kat saya tu, saya perlu ucapkan terima kasih. Sebab saya tengah cari Bella nyanyi lagu tu, tak keluar-keluar. Saya tak tahu kat mana. Tu ada orang kongsi kan, you nyanyi lagu Jacqueline Victor dekat 1212 Shopee. Yes. Jika mau menjadi pacarku, haruslah ikut rentaku dulu. Tapi korang setuju tak bahawa suara Bella dah jauh bertambah baik dari dulu? Rahsianya adalah Bella berusaha dan bekerja keras. Terima kasih. Secara diam-diam. Malulah saya. Pergi ke kelas-kelas muzik, kelas-kelas vokal. Di sebalik setiap kejayaan tu ada usaha yang berlipat kali ganda. So if she can do it, so can you. Dalam bidang masing-masing lah. Siapa campak tomato tu? Dia nak memberi suapan tomato yang merupakan sumber mineral. Tahu tak, tomato tu favourite Ara. Macam adik dengan abang. Faham? Saya tidak boleh nyanyi. Saya jawab dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Nak suruh saya nyanyi lagu patriotik, itu boleh. Lagu patriotik apa yang favourite? Dia tengok masa. Kalau nak macam feeling-feeling sikit, Setia di Sudirman. Kalau nak macam rancak, tanggal 31 Ogos atau Keranamu Malaysia, ataupun yang very old school tapi yang terpahat dalam minda adalah Sejahtera Malaysia. Sejahtera yang I suka sebenarnya. Walaupun susah nak nyanyi sebab dia puji dan syukur. So kalau orang macam saya yang anugerahnya. Tahu lain lah playlist YB. Ya guys, tak Bella kongsikan sedikit. Masa tu Bella pernah jogging dekat Lake Garden. Lari. Lepas tu dia datang dengan skuter kan. Kata tak apa, kata I teman, I siap nyanyi lagi. Sebab tak bawa speaker juga. Merah Mubar. Dia nyanyi kat sebelah telinga I. Bersemu di kaki. So zaman sekolah YB ni sangat unik dan sangat menarik. Betul, Bella dah dengar, Bella suka. Maksudnya dia tidak ada zaman waktu dia sekolah tu memang dia belajar apa yang dia minat dia akan, kan, betul tak? Macam masa you masuk RMC, dia usaha sendiri. Mama dia ceritakan kat Bella masa kita ke Muar hari tu. Apa lagi rahsia-rahsia yang telah pun dikorek oleh Bella? Ada. Oh my mom. Ada. Lepas tu Bella rasa dia ni apa yang dia nak dia akan dapatkan dan usaha. Tak boleh dapat, dia perlu berusaha. Yelah, usaha tangga kejayaan. Sebab tu one of my favourite quotes, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. When there is a will, there is a way. Walaupun kita hidup di dalam dunia yang orang kata kita ada terlalu banyak rintangan untuk mencapai tangga kejayaan tu, in the end it is a matter of perspective. Walaupun kita tak dapat capai 100%, dapat 50%, that's already success. It's all a matter of perspective. Saya rasa yang kalau yang tengah tengok ni kan, sebab sekarang tengah cerita sekolah, mungkin ada yang masih bersekolah. Bella berasa boleh contohkan, boleh jadikan YB sebagai contoh. Sebab hidup dia, masa dia zaman sekolah dan belajar, dia tidak ada all this love story ke bercinta-cinta sebab dia fokus belajar. Tak tahu. Dia dah cerita kan? Betul. Dekat skema. Tak apa, Aisyah cakap adalah juga masa sekolah tentera, tapi you macam bukan bercinta, you macam mungkin crush ke. Tak, cinta yang ditolak. Itu macam dia macam awkward. Siapa yang tolak cinta you tu? Mes ni yang jumpa dia sekali nak tolak cinta YB. Tahu
tak YB ni baik orangnya. Kan biasa kan? Mungkin dulu dia buruk. Sebab rambut dia kan dia kata Mi penuh kejujuran tau jawapannya. Tentang dia hairstylist, tengok my hair macam benda rambut ni. Macam budak sekolah punya cut. Memang budak sekolah punya cut. I literally go to the barber macam, you know the school kids ya. Terus siapa yang tolak tu? Menyesal tak? Tak adalah. bakar. Ada hikmah di sebalik setiap satu ujian. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagus lah tu. Sebab itu menjadi contoh. Sebab kalau kita dalam sekolah, tapi sebenarnya masing-masing lah macam mana cara korang menguruskan korang punya sekolah. Tapi kalau tak, korang susah nak fokus pada pandangan Bella. They not episode. There's like a movie. Yeah, I want to download whole movie. I don't want. Babi selalu harap borak tak? Harap tak banyak bercakap sangat kan? Eden. Hari tu Adam macam sedih. Dia cakap kat sekolah orang panggil dia nerd. Lepas tu Bagus lah. YB bagi dia semangat. Dia kata orang panggil dia nerd dengan skema. I take it in great pride bila orang panggil saya nerd. Maksudnya saya diperakui sebagai seseorang yang bijak, cerdik dan pandai, banyak membaca dan insya-Allah boleh jadi seorang yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau dipanggil kau ni B, B-O-D-O-H lah. That's the opposite of being a nerd. Mungkin orang tak faham apa kata-kata itu kadang-kadang memberi impak yang besar kepada diri seseorang tu. Okay, lagi 10 minit kita habis, okay? Suka jawapan YB. Yes. Ya, so you dekat sekolah macam mana? Bella dah tunjuk dah. Sekolah dia dekat mana? Yes. Bilik muzik dia dekat mana? Tapi one day memang Bella akan bawa dia masuk sekolah. Ada YB masuk sekolah. Dia kita tengok bilik muzik dekat 7. Tu ada tempat saya. Tapi selalu kalau macam, walaupun saya pergi sekolah apa tentera, dia ada juga bilik muzik. Tapi peralatan muzik tu macam sedih. selalu agak menyedihkan kerana yalah, kewangan sekolah taklah cukup Kesiannya. dan akan diberikan kepada prioriti lain. Yang lebih penting. Tapi saya dengar bahawa bilik muzik atau bilik muzik di sekolah Bella, walaupun sekolah kebangsaan biasa, sangat mewah. Kenapa? Saya dah tahulah jawapannya, tapi Bella jawab. Kenapa bilik muzik sekolah Bella Stila ada kelengkapan-kelengkapan yang agak luar biasa? Sebab dulu my sister, aku tak tahu ke tak lah, saya kongsikan. Dulu adik Bella ada masuk satu pertandingan ni, dan kalau menang, duit tu sepenuhnya akan diberikan kepada sekolah. Dan duit yang menang tu membeli peralatan-peralatan muzik. Berapa anggaran? 10,000 tu. Bayangkan 10,000 dulu ya. Ya dulu. Masa 10,000 tu dulu tu boleh beli. Didi umur berapa Didi yang menang. Didi menang. Tak ingat. Bagi ke sekolah. So jasa Didi tu besar. Sebab tu saya tak suka lah bila orang macam pelekehkan atau undermine usaha adik Bella, Didi. In reality, she has actually done exceptional and wonderful things dulu. So itulah, Bella dan Didi complement one another. They complement one another remarkably well. So sekolah Bella ada 7 tingkat. Yang atas sekali adalah bilik muzik. 7 tingkat? Kita pakai lift. Ada lift sama. Is that a joke or like? No, takkan I nak bawa you nanti pergi my school. Sekolah ada lift? Ada. Wow, lain macam je sekolah ada lift. Kalau saya kena lari naik atas, mana ada lift. Oh, tapi tu sebab dia sekolah tu ditempatkan dalam kawasan yang padat penduduk kan? Cochrane. Ya. Make sense. Salah satu cadangan kerajaan adalah untuk bina sekolah lebih tinggi supaya isu kepadatan penduduk dapat diselesaikan dan diuruskan dengan baik. Wow. Kalau tak, satu kelas terlalu banyak murid dan kualiti pembelajaran tu jejas. So, I dah ceritakan masa awal pagi tadi, Bella pernah menjadi bangsa buli tapi sekejap dekat sekolah lama. I tak nak mention sekolah tu, so I pindah kepada Cochrane. Cochrane tak ada kena buli, cuma pada... You pula buli? Tak adalah. Pada tahun pertama, 6 bulan pertama awal tu, tak ada kawan sangat. Kenapa? Sebab orang ingat Cina.
So sebab I kawan dengan Cina je, semua orang Cina, so semua orang Melayu tak kawan dengan Bella. Cuba tanya kawan-kawan Bella yang masih kawan dengan Bella macam Oshinira, Izmira Hamzah, Tanjung. Diorang tahu Bella tak berkawan dengan Kenapa pertalian persahabatan tu perlu diukur dengan warna kulit seseorang itu? Tak tahulah ya. Mungkin masa tu Bella pula tak bercakap. Mungkin lah. Adakah ini soal Bella rasa Bella masa tu lebih kepada macam terus dapat connection tu, dapat chemistry dengan orang-orang Cina. I still remember Susan, siapa lagi, yang masih kawan sampai hari ni. Ramai lah. Jadi and that must have given a positive impact on your life kan? Sebab daripada kecil kita terdedah kepada budaya, bahasa, gaya hidup, kumpulan-kumpulan yang berbeza dengan kita. Don't you agree that would have betul. left a long lasting impact on your life? Betul. Tapi selepas tu 6 bulan selepas tu I memang kawan dengan semua orang. Memang sekolah Cochrane Perkasa ni baik-baik. Tak ada kena bully. Alhamdulillah. Tak pernah. Itulah, jangan sesekali restrict ourselves hanya nak berkawan dengan sekumpulan orang. Kalau kita lakukan perkara tersebut, it's your choice, yang saya tak hormati. Cuma kita tidak terdedah dan akhirnya kehilangan peluang A untuk network, 2 untuk memahami budaya bangsa yang lain, but 3 kalau lihat orang yang paling berjaya, paling berpengaruh di dunia, their circle of friends, their network is wide, expensive and meaningful. Macam you lah juga kan. Betul. Saya adalah bila saya pergi ke luar negara contohnya untuk mewakili Malaysia ataupun untuk belajar, saya memang secara intentional akan nak duduk dengan warga negara yang berbeza. So tak